punca ataupun faktor yang menyumbang kepada kematian secara global tidak lagi sakit jantung, kanser, darah tinggi, kencing manis yang kita bisa dengar ni, tetapi nombor satu di dunia adalah kesihatan mental. Sebab isu kesihatan mental ni dia bukan hanya boleh bukan hanya dia efek kita punya sendiri, tapi juga dia boleh memberi kesan kepada orang sekeliling. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila lama-lama kita tengok kat news, kita tengok baru-baru ni pun dekat anak-anak sekolah anak-anak kita tengok kat social media, kat berita, kita nampak sekarang ni make sense lah kalau nanti menjelang 2030 kita dah ada kebiasaan normalisasi seseorang tu mati sebabkan oleh isu kesihatan mental ataupun mental disorder. Contohlah kita balik kampung. Bila kita balik kampung, kita biasanya kata, Kak Nak tu dah tak ada Kak Nak tak ada dah, dia dah kencing manis, meninggal. Kita dah boleh terima. Oh, yelah kencing manis, faham. Sekarang ni biasa. Tapi tuan-tuan, nanti tahun 2030 dia akan jadi conversation kita macam ni. Mana budak anak Kak Som tu? Oh, dah meninggal lah. Meninggal sebab apa? Oh, meninggal sebab dia bunuh diri. Dan perkataan itu dia akan jadi sangat biasa nanti. Dan itu menjadi kerisauan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan rasa kita ni excluded daripada benda tu. Kadang-kadang kita rasa macam, tak adalah, ini anak orang lain, bukan anak aku. Tak ada jaminan yang perkara tu takkan jadi pada ahli keluarga kita. Tak ada jaminan, tuan-tuan, yang benda tu takkan berlaku pada anak-anak kita, keturunan kita. Sebab tu, tuan-tuan, kenapa dalam masa yang ada ni, tuan-tuan, saya nak sangat share untuk diri saya dan kita semua, macam mana kita nak menghadapi dan mendepani keadaan ni. Macam mana kita nak santuni keadaan kita sendiri ni dan juga kawan-kawan kita dan keturunan anak-anak kita ni, supaya kita tahu macam mana nak lalui fasa ataupun isu kesihatan mental. Tuan-tuan, bukan pesanan tu betul, tapi kadang tak tepat pada masanya.